Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan, kasih sayang, rahmat daripadanya, terus memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat yang terbesar di dalam kehidupan kita, iaitulah nikmat iman, nikmat Islam. Dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah di rumah Allah penuh keberkatan ini, Masjid Setia Alam. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khairan katsira diucapkan kepada Tuan Nazim Masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para jemaah yang dirahmati Allah. Dengan keizinan Allah dapat kita bersua pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi, untuk sama-sama kita berpesan-pesan, untuk sama-sama kita ingat memperingati. Semoga kita semua dalam keredaan Allah, semoga kita semua dalam kasih sayang serta rahmat Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan kongsikan satu tajuk yang terkait dengan isu akidah, yang terkait dengan isu dalam perubatan dan pengubatan Islam, yang sangat terkait dengan isu kemasyarakatan dunia hari ini, iaitu penyalahgunaan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam perubatan dan pengubatan Islam. Masyarakat kita secara umumnya, bila mana seseorang itu meruqyah atau mengubat menggunakan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kita dah anggap betul semua. Kita dengar dia baca Quran secara jelas, kita dengar dia dibacakan potongan-potongan ayat Al-Quran, jampi-jampi daripada Al-Quran, kita dah anggap semuanya betul. Apa salahnya Ustaz? Dia baca betul Ustaz, saya dengar sebiji-sebiji dia baca, tak ada salah apa pun dia baca. Itulah perubatan Islam. Inilah perubatan Islam Ustaz, sebab dia baca Quran. Asal baca Quran aja perubatan Islam, tak ada salahnya. Ini kesilapan kadang-kadang yang kita lihat kepada pesakit atau perawat sendiri. Kadang-kadang tidak sedar melakukan kesilapan dalam merubat, dalam melakukan ikhtiar mencari kesembuhan. Akhirnya kesan daripada penyalahgunaan ayat-ayat suci ini menyebabkan seseorang itu boleh jatuh kufur kepada Allah, boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam, tanpa sedar telah menghina ayat suci Al-Quran. Wa na'udzubillah. Kita dalam usaha untuk mencari kesembuhan, kita dalam usaha dalam mencari jalan penyelesaian masalah kehidupan, akhirnya kita melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah sehingga menghina Al-Quran. Ramai tak yang melakukan perkara sebegini? Terlalu ramai, dan isunya terlalu banyak sampai dibuat kajian
Yuniza dah buat kajian dah. Buat satu kajian, masuk ke pusat-pusat rawatan, buat satu jurnal, keluarkan satu jurnal hasil dapatan kajian yang mereka buat. Apa yang mereka temui, sebanyak 36 pusat rawatan dan perawat masih menyalah menggunakan kaedah-kaedah yang bertentangan dengan syarak, termasuk penyalahgunaan ayat suci Al-Quran. Kita kena berhati-hati. Kesan kepada kita sebagai orang awam yang menerima kaedah tersebut boleh menyebabkan kita kufur kepada Allah, boleh jatuh syirik kepada Allah. Malah bukan saja dosa syirik kita dapat, sembuh pun kita tak dapat. Dahlah tak sembuh, akhirnya syirik kepada Allah. Jadi insya-Allah kita akan pergi satu persatu dekat mana kekeliruan yang berlaku, dekat mana penyalahgunaan ayat suci ini berlaku dalam perubatan Islam tanpa kita sedar. Alhamdulillah, bulan 3 yang lepas Akta 775 dah berkuat kuasa. Sesiapa yang menjalankan aktiviti rawatan ruqyah syar'iyah wajib dah berdaftar di bawah Kementerian Kesihatan. Okey, nak dapatkan sijil daripada kementerian ini pula kena lalu saringan daripada Al-Syifa, Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Di situ kita dinilai bacaan ayat Qurannya, kaedah-kaedah yang kita gunakan, cara rawatan yang digunakan untuk mengelak daripada perkara sebeginilah. Salah guna ayat Quran, kesalahan-kesalahan dalam rawatan akhirnya menyebabkan pesakit tertipu, akhirnya menyebabkan pesakit bertambah teruk. Jadi akta telah dikuatkuasakan. Jadi pesakit yang ingin menerima rawatan, pastikan perawat yang kita jumpa itu, pusat rawatan yang kita pergi, dah berdaftar di bawah Kementerian Kesihatan. Dia kena maklumkan kita dah berdaftar, ini sijil saya. Macam tu supaya selamat, tidak tertipu, demi keselamatan daripada sudut akidah dan keselamatan diri masing-masing. Jadi insya-Allah kita kongsikan ada 7 kesilapan besar dan kemungkaran-kemungkaran yang berlaku di dalam sisi gelap perubatan Islam dalam menjalahgunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Perkara yang pertama, kat mana salah gunanya ayat suci ini? Ada sesetengah perawat, dia mengubah ayat suci Al-Quran tersebut. Diubah ayat tersebut. Contohnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran ini secara terbalik. Dia menjampi seseorang menggunakan ayat suci Al-Quran, tetapi dibacakan ayat-ayat ini secara terbalik. Boleh buka dekat YouTube, kita tengok ada tak ustaz yang mengajar Bismillah secara terbalik. Dia kata siapa yang mengamalkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini secara terbalik, maka hikmah dan khasiatnya sangat besar, mampu menghalau jin, mampu menyembuhkan penyakit. Katanya siapa yang beramal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara terbalik. Cuba baca cara terbalik, macam mana bunyinya agaknya? Sangat mengerikan. Kalau kita baca secara normal, secara betul bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, okey. Tapi bila terbalikkan, Mihrrah nihma rahilla misbi, macam itulah bunyi dia. Kajian yang dibuat oleh Datuk Dr. Amran Kasimin di Universiti Kebangsaan Malaysia, kali terakhir jumpa masih ada lagi perawat yang mengamalkan bacaan surah Al-Ikhlas secara terbalik. Kulhu songsang nama amalan tersebut. Ada tak perawat yang buat? Masih ada. Dia tak baca depan kita, tapi dia mengamalkan amalan tersebut, iaitu mengamalkan bacaan surah Al-Ikhlas secara songsang, secara terbalik. Ini salah satu penghinaan kepada Al-Quran. Sembuh tak orang yang dirawat dengan kaedah sebegini? Sembuh. Yang jinnya keluar daripada tubuh badan, yang sakit jadi sehat.
Al-ghaya la tubarriru wasilah. Matlamat tidak menghalalkan cara kita. Cara tersebut menyebabkan seseorang itu jatuh kufur kepada Allah kerana telah mengubah ayat-ayat suci Al-Quran. Tanpa kita sedar, kita berjumpa dengan perawat yang melakukan kekufuran kepada Allah, sanggup menghina Al-Quran dengan mengubah ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Walaupun hanya satu ayat yang diubah, hukumnya tetap haram dan boleh jadi kufur kerana menghina ayat-ayat suci Al-Quran. Itu perkara yang pertama. Masih ada tak yang buat? Masih ada. Kajian itu dibuat pada tahun 2009. Jumpa lagi kaedah sebegini. Berhati-hati. Jangan kita nilai seseorang itu rawat sembuh, rawat sembuh, rawat sembuh. Kita menyatakan semuanya betul. Inilah kaedah yang tepat, kaedah yang benar, yang boleh kita ambil manfaatnya. Na'udzubillah. Akhirnya perawat dan pesakit boleh jatuh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Hati-hati. Penyalahgunaan ayat suci Al-Quran yang kedua. Tadi yang pertama, mengubah ayat-ayat Quran tersebut walaupun satu ayat tidak dibenarkan sama sekali. Penyalahgunaan yang kedua adalah rawatan yang bercampur antara syar'i dan tidak syar'i walaupun menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Apa rawatan yang tidak syar'i? Scan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nak scan orang ni ada jin, ada saka, ada orang hantar, ada jin yang menumpang dalam tubuh badan seseorang. Di scan menggunakan ayat suci Al-Quran. Ini rawatan yang tidak syar'i tetapi digunakan ayat Quran. Contoh, orang tu datang mengadu, Ustaz, saya ada masalah gangguan, saya rasa saya ada gangguan. Orang kata saya dah dihantar oleh seseorang untuk sihir saya. Jadi Ustaz boleh tolong tengok-tengokkan tak? Boleh, tak ada masalah. Saya scan sekejap menggunakan ayat Quran ya. Jangan risau, saya guna ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kaf ha ya ain sad hamim ain sin qaf. Allahu Akbar. Lepas dia scan guna ayat Quran, kita dah confident dah, dia guna ayat Quran ni. Tuan, apa yang saya nampak dan saya lihat, Tuan telah disihir. Jin yang ada dalam tubuh badan Tuan ini dihantar oleh seseorang untuk memusnahkan kehidupan Tuan. Sabar, ini ujian daripada Allah. Sedap ustaz tu cakap, kita dengar pun macam tak ada masalah. Tapi inilah sebenarnya salah satu kaedah yang bertentangan dengan syarak. Tidak ada kaedah tersebut di dalam perubatan dan pengubatan Islam. Ini penyalahgunaan ayat suci Al-Quran. Mengaburi pesakit dengan membaca ayat Quran. Scan, di-scan gunakan ayat Quran. Mana dia nampak, mana dia tahu ada dalam badan pesakit ini jin yang dihantar. Mana dia tahu, dia rasa dia nampak dalam badan pesakit ini ada sihir. Wa na'udzubillah. Ini rawatan yang tidak syar'i yang menggunakan ayat suci Al-Quran. Ada yang kata boleh nampak jin, kan? Dia kata dia ada kelebihan, boleh nampak jin. Ini kelebihan Allah dah bagi pada saya. Daripada kecil lagi saya boleh nampak benda tu. Yang nampak ni pula ustaz, bukan calang-calang orang. Dia guna ayat Quran tak? Guna ayat Quran. Tak apa, nanti balik boleh tak datang rumah saya sekejap? Rumah saya ada tanda-tanda gangguan. Kata pesakit kepada ustaz.
bunyi bising bila tengah malam, ada cakaran pada dinding. Ahli keluarga dalam rumah tersebut panas, bercekau, bergaduh, bermasam muka, masak nasi, masak lauk, kejap basi, ada lalat. Ni kuat ni tanda-tanda ni. Tak apa, lepas kuliah saya datang ya, kita ikhtiarkan sama-sama. Yang datang ni ustaz bukan calang-calang, katanya ada kelebihan melihat jin. Tak apa, selesai kuliah sampai di rumah pesakit, ditahan pesakit tu. Jangan masuk dulu, jangan masuk. Tu dekat atas bumbung rumah lah, dialah yang mengganggu keluarga ini. Tak nampak ke? Saya nampak ada atas bumbung rumah. Sebentar, kita halau, kita bakar dia dengan ayat Quran. Ustaz membaca ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innash syajarata zakkum ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butun kaghalil hamim khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim summa subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim zuk innaka antal azizul karim inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Bismillahi Allahu Akbar. Alhamdulillah, jin saya telah rejam dengan surah Ad-Dukhan, dengan buah zakum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebenarnya ustaz ini ustaz penipu. Tidak ada kaedah sebegitu. Mana ada manusia boleh nampak jin? Allah sebut dengan jelas dalam surah Al-A'raf ayat ke-27, innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Jelas Allah menyebutkan dalam ayat Quran, manusia tidak boleh melihat keberadaan jin. Tapi dengan sewenang-wenangnya ustaz ini mengatakan dia boleh melihat jin. Siap baling lagi dengan buah zakum. Guna ayat Quran, kita akhirnya terkeliru. Ini salah satu penyalahgunaan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa na'udzubillah. Yang bedah batin, guna ayat Quran. Buka dulu, okey, sakit jantung, kita bedah dulu dengan ayat pembukaan. Surah apa surah pembukaan? Inna fatahna laka fataham mubina. Buka, bedah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fataham mubina. Dibaca surah pembukaan sesuai itu dengan penyakit. Kita buka, zikir pula, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dah terbuka, diambil pula, innal ladzi farada alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Inilah kanser yang ada dalam badan pesakit. Ewa. Kita tengok seronok benda ni. Hebat, ada bedah batin guna ayat suci Al-Quran. Na'udzubillah. Bedah batin merupakan satu daripada cabang sihir. Itu hanya mukjizat yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak berlaku kepada manusia yang lain. Hati-hati, ini kekeliruan yang berlaku, ya, pencampuran antara kaedah yang batil. Tadi yang pertama dia mengubah, yang kedua percampuran kaedah yang bertentangan dengan syarak. Okey. Yang ketiga, penyalahgunaan ayat suci Al-Quran yang ketiga adalah ada sesetengah perawat dan pengamal perubatan ini menggunakan ayat Quran ini sebagai tangkal dan azimat. Tangkal dan azimat. Jadi tuliskan ayat suci Al-Quran ini di atas lembayan kertas, lalu katanya tampallah pada dinding rumah.
Jin nanti baca, jin akan takut, dia tak masuk dah rumah ni. Tak percaya boleh Google, tengok apa amalan seseorang itu. Kadang-kadang dia nak buat pagar rumah, suruh tampal perjanjian Nabi Allah Sulaiman bin Daud bersama para jin, ketua-ketua jin, yang dituliskan di atas poster, lalu disuruh tampal pada dinding rumah. Katanya nanti jin baca perjanjian ini, jin akan terkejut, akan ingat balik perjanjian dia dengan Nabi Sulaiman, maka dia akan keluar daripada rumah tersebut. Dituliskan pula ayat-ayat suci Al-Quran yang ada nama Nabi Sulaiman. Tak cukup dengan perjanjian, tulis lagi ayat Quran yang ada nama Nabi Sulaiman. Mula-mula tulis perjanjian dulu. Uzakkirukum wa unashidukum bil ahdil ladzi akhaztumuhu ma'as Sulaiman ibni Daud antara halu anna wa an diyarina wa la tu'zuna ahadan abada. Tulis kat bawah, tulis pula ayat Quran, wattaba'u ma tatalu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mantap dah tu, komplit. Perjanjian ada, ayat Quran ada, tampal kat dinding. Jin tengok, jin takut, akhirnya keluar. Ini tangkal tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan buat. Kaedah ini merupakan satu perkara yang bertentangan dengan syarak. Dia salah gunakan ayat Quran tersebut, dijadikan sebagai tangkal. Ini tangkal, satu daripada ciri tangkal. Syaitan baca ayat Quran tu, dia takut tak agak-agak? Dia takut tak dengan bacaan ayat suci Al-Quran? Sebenarnya mereka tak takut. Siapa kata mereka takut? Kita balik kepada sirah yang berlaku kepada sahabat Nabi. Pertama berlaku kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua berlaku kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Apa berlaku kepada dua sahabat ini? Siapakah yang mengajar mereka ayatul kursi kalau bukan syaitan? Syaitan bertemu dengan mereka, mengajar mereka ayatul kursi. Itu sahabat Nabi pun diajar oleh syaitan membaca ayatul kursi. Setakat dia nak baca perjanjian, tak ada masalah bagi syaitan. Jadi macam mana nak elak? Amal soleh. Amalan tu, bacaan Baqarahnya, zikir yang warid daripada Nabi, zikir yang sahih daripada Nabi. Itu penangkal, pendinding paling ampuh. Amalan membaca ayatul kursi setiap pagi dan petang, bacaan muawwidzat 3 kul pagi dan petang. Inilah yang warid daripada Nabi. Bukannya dengan menulis ayat Quran, tampal lekat dekat dinding, tulis dekat kertas, letak dalam poket. Ini satu daripada tangkal yang Nabi sebut jatuh syirik kepada Allah. Innar rika wa tiwalah wa tama'im syirkun. Jampi serapah, pengasih, tangkal itu syirik kepada Allah. Habis. Nak berubat akhirnya jadi syirik kepada Allah, wa na'udzubillah. Perkara yang ketiga tadi. Yang pertama mengubah, yang kedua bercampur ayat, penggunaan kaedah yang bertentangan dengan syarak. Yang ketiga, Quran itu jadikan sebagai tangkal. Perkara yang keempat, dia menggunakan, setengah orang ini menjadikan amalan-amalan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tujuan kehebatan seseorang itu sendiri, dengan tujuan nak mendapatkan kehebatan. Okey, contoh penggunaan susuk. Susuk daripada ayat Al-Quran. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Nama pun susuk. Asal nama susuk adalah satu daripada kaedah sihir, satu daripada cabang-cabang sihir. Contoh susuk daripada ayat suci Al-Quran: penumbuk besi,
nak mengeraskan tangan supaya jadi kuat seperti tangan besi, nak jadi hebat. Wa idza batashtum jabbarin, wa idza batashtum jabbarin, wa idza batashtum jabbarin, wa idza batashtum jabbarin. Dibaca setiap kali selepas solat. Habis selesai tiup, genggam pula, wa iza batashtum jabbarin, wa iza batashtum jabbarin. Ini satu daripada kaedah susuk, merupakan satu daripada cabang sihir. Disalahgunakan ayat suci Al-Quran tersebut, menggunakan ayat-ayat Quran tersebut untuk tujuan kehebatan diri. Na'udzubillah. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tak pernah dicontohkan oleh para sahabat, ulama, para tabi'in, tak pernah. Jadi jangan terpedaya, berhati-hati. Kalau orang bagi sesuatu amalan, pastikan amalan itu ada sandaran daripada Al-Quran, daripada hadis ulama-ulama muktabar. Jangan sewenang-wenangnya kita ambil amalan tersebut. Takut-takut yang datang ketika itu adalah syaitan, yang memberi kekuatan ketika itu adalah syaitan. Amalan menggunakan doa pengasih juga daripada ayat suci Quran. Kita sayang kepada seseorang, nak mengekalkan kedudukan kita pada sesuatu tempat supaya orang tunduk dan kasih kepada kita. Diajarkannya dengan ayat-ayat pengasih daripada Al-Quran. Contoh, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uhni. Sebut nama orang tersebut. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Baca pada air, lalu diberikan air ini kepada orang yang kita nak tundukkan. Contoh saya beri pada nazir masjid, na'udzubillah, supaya nazir jangan buang saya daripada kuliah. Nak bertahan 5-6 tahun lagi lah kot, kan? Buat satu air bagi supaya nazir tunduk dengan saya. Ini contoh yang jangan diikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uhni. Nazir masjid. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Beri air ini kepada nazir masjid untuk diminum. Dan jangan tanya kenapa saya masih kekal untuk 5-6 tahun akan datang dekat masjid ini, tak keluar-keluar lagi. Rupanya nazir telah jatuh kasih tunduk kepada saya. Na'udzubillah. Ini satu daripada penyalahgunaan ayat-ayat suci Al-Quran. Syirik kepada Allah, mengubah ayat suci Quran tersebut. Kat mana diubah? Tu dia berhenti tadi tu. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uhni. Masukkan nama orang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini mengubah ayat Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengan tujuan untuk jadi pengasih. Dalam mengubah ayat Quran boleh jatuh syirik kepada Allah. Sebab Nabi kata pengasih itu syirik kepada Allah. Sekali lagi, innar riqa wa tiwala wa tama'im syirkun. Nabi kata pengasih, tiwalah. Tiwalah itu pengasih, jatuh syirik kepada Allah. Wa na'udzubillah. Ayat Quran tak? Ayat Quran. Tadi semua ayat Quran. Tak ada satu pun yang bukan ayat Quran, tapi disalahguna, akhirnya menyebabkan seseorang itu syirik kepada Allah. Perkara yang kelima, amalan membaca Al-Quran untuk tujuan bersahabat dengan jin. Tadi untuk kehebatan dia, hebat-hebat sahaja. Minggu depan tolong hadir ke kuliah. Minggu depan, bulan depan, tarikh bulan yang sama, waktu yang sama, minggu kedua hari Rabu, kita cerita pendamping.
daripada kalangan jin dan korin. Kita nak bagi penjelasan tentang isu pendamping, jin pendamping dan korin. Orang salah faham banyak tentang salah faham tentang pendamping dan korin ini. Jadi dia termasuk dengan kaedah amalan membaca Al-Quran untuk mendapatkan pendamping ini, bersahabat dengan jin, berkawan dengan jin. Kenapa baca ayat ni? Kenapa amalkan ayat-ayat ni? Nanti kita dapat khadam dia. Nanti khadam dia datang, boleh tolong kita. Khadam tu pula Islam. Apa salahnya? Seronok dengar tu. Yang jaga ayat ni Islam, ustaz. Apa masalah? Kita dengan Islam dengan dia bersaudara apa? Kan? Guna hadis Nabi, Islam itu kan bersaudara. Ewah. Banyak tak berlaku? Banyak. Ada setengah ustaz dia bagi, tengok dah teruk sangat pesakit ni. Tak apalah, kau amalkan ayat ni selama 40 hari. Nanti hari yang terakhir ada benda tu datang, khadam tu datang, bertenang. Khadam tu datang, bertenang. Dia nak tolong kau tu, dia datang nanti. Kita pun amal. Dengar tak ayat Quran tu? Dengar ayat tu, ayat Quran. Yang datang katanya bunian, yang kata datangnya rijalul ghaib. Ya, macam-macam lah. Yang datang katanya khadam ayat. Apa salahnya mereka ini semua Islam yang menjaga ayat-ayat suci Al-Quran? Apa hukumnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Kita bersahabat dengan jin, kita menggunakan perkhidmatan jin, walaupun jin Islam. Mengikut pendapat Dr. Wahbah Zuhaili, apa pandangan beliau tentang hukum bersahabat menggunakan perkhidmatan dengan jin Islam? Pendapat Dr. Wahbah Zuhaili adalah haram meminta pertolongan dengan jin walau dalam apa keadaan sekalipun, dan perkara ini adalah tercela secara syarak. Pendapat Dr. Wahbah Zuhaili ini yang ambil dan diguna pakai dalam pejabat mufti wilayah persekutuan. Pejabat wilayah mufti persekutuan mengambil pendapat daripada Dr. Wahbah Zuhaili bahawa menggunakan jin Islam, walaupun jin Islam, hukumnya adalah haram dan tercela secara syarak. Jadi tidak boleh menggunakan jin dalam apa keadaan sekalipun. Jadi beramal untuk mendapatkan khadam, beramal menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mendapatkan kawan, sahabat daripada kalangan jin, hukumnya adalah haram, dan kaedah tersebut merupakan salah satu daripada penyalahgunaan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa na'udzubillah. Perkara yang keenam dalam penyalahgunaan ayat-ayat suci Al-Quran adalah dia menggunakan ayat Quran ini dalam ritual yang ada kaitannya dengan sihir. Sesiapa yang pernah pergi berubat, pernah dapat bukhul-bukhul sihir atau barang-barang yang dikaitkan dengan sihir, terutamanya bahan-bahan yang digunakan untuk tujuan sihir, seperti patung, darah, jarum dan sebagainya. Ini bahan-bahan yang biasa digunakan oleh tukang sihir sebagai medium untuk ritual sihir. Jadi kadang-kadang tulisan ayat Quran yang ditulis pada kain tersebut menggunakan dakwat daripada darah. Berlaku tak? Berlaku. Ini kajian daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Jumpa tak kaedah ini? Jumpa. Tukang sihir ini, bomoh, dukun dan pawang ini menggunakan tinta daripada darah, lalu menulis ayat-ayat suci Al-Quran menggunakan najis. Wa na'udzubillah. Kita terima keadaan tersebut, tak apalah, yang penting elok, yang penting sembuh, yang penting aku puas hati.
nak kenakan orang tersebut. Makin kuat perkara kemungkaran yang dibuat, maksiat yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin kuat tentera-tentera iblis ini membantu para tentera-tenteranya, para pemimpin-pemimpinnya dan anak-anak buahnya. Patutlah makin kuat dia punya kesan. Rupanya ritual yang dibuat itu bukan ritual yang biasa, menggunakan darah, benda-benda bernajis dengan tujuan menghina ayat-ayat Al-Quran. Berlaku tak? Wujud. Kalau tak keberatan, bulan depan kita bawa barang-barang tersebut. Ada kat pusat rawatan. Kita kumpulkan barang-barang tersebut. Kita nak jadikan sebagai bahan pameran. Jumpa dekat mana? Dalam tanah, 2 kaki ditanam. Korek-korek jumpa 2 kaki kat dalam tanah. Apa ada dalam barang tersebut? Tulisan yang ditulis, nama pesakit, jampi-jampi yang digunakan kepada pesakit, daripada tinta, daripada darah. Ini berlaku tak? Berlaku. Jadi ini merupakan juga salah satu daripada penyalahgunaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan perkara yang terakhir, di dalam penyalahgunaan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam perubatan dan pengubatan Islam ini adalah perawat peruqyah ini menjadikan ayat-ayat Quran ini dengan tujuan keuntungan dunia semata-mata, menipu para pesakit dengan menjampi menggunakan ayat Al-Quran untuk tujuan keduniaan. Nampak sangat tidak ikhlas dalam memberikan perkhidmatan rawatan pengubatan Islam. Jampi pesakit cas sampai 1,200, 1,300 ringgit. Makin teruk penyakit, makin mahal cas yang dikenakan. Boleh saya nak rawat ni, sekali rawatan 1,200 ringgit. Baca ayat Quran tak sampai 15 minit. Nak buang saka, seorang kena 500 ringgit. Katanya satu keluarga ada 5 orang. Satu orang 500, 5 kali 5 dah berapa? 2,500 ringgit. Dah jadi kejar dunia dah, mengejar keuntungan dunia semata-mata. Ada saya terima satu laporan daripada penduduk Setia Alam. Apa berlaku kepada pesakit ini? Dia terpaksa membeli air yang telah diruqyah oleh seorang ustaz dengan harga sebotol RM35. Kena beli sekotak. Sekotak ada 12 botol kali RM35. Berapa agak-agaknya dia kena bayar untuk sekotak air? Sekotak air boleh bertahan paling lama 2 minggu. Sebulan dia beli 2 kotak sampai habis duit dia. Terpaksa beli air yang telah diruqyah oleh ustaz ini. Ini orang Setia Alam. Ditanya, ustaz, betul ke kaedah ni? Boleh ke macam tu? Saya minum air tu, alhamdulillah ustaz, lega dah juga. Tapi saya rasa benda belum selesai. Tapi saya dah tak ada duit dah nak beli air ni. Bila putus minum air ni, saya sakit balik ustaz. Saya cakap, ustaz ni sedang berniaga. Ustaz ni bukan nak membantu sangat. Dia nak jual air dia tu. Jangan belilah. Jangan beli. Buat sendiri dah lepas ni. Buat sendiri. Kita ajarkan apa ayat yang boleh dibacakan, macam mana nak buat air ruqyah, seperti mana ustaz tu buat. Ini satu daripada penyalahgunaan ayat suci Al-Quran. Menjual, menunggang ayat-ayat suci Al-Quran untuk tujuan keduniaan. Syekh Utsaimin sebut, sesiapa yang bertujuan untuk ini, meruqyah untuk tujuan keduniaan, maka tidak akan memberi kesan kepada pesakit tersebut.
Impaknya tidak akan memberi kesan kepada penyakit tersebut. Hati-hati. Belum azan Dan yang terakhir, kita kena ingat pesanan daripada salah seorang tokoh di dalam perubatan Islam ini. Kalau saya sebut namanya, saya pasti semua akan kenal. Tuan Guru Datuk Dr. Harun-Din. Agak-agak kenal tak? Saya katakan hampir semua orang Islam di negara Malaysia ini akan kenal nama beliau. Tuan Guru Datuk Dr. Harun-Din. Apa beliau sebutkan? Tidak boleh dengan sewenang-wenangnya mengambil ayat Al-Quran dan menggunakannya sebarang tujuan pengubatan penyakit. Untuk menggunakan Al-Quran bagi tujuan rawatan penyakit, mestilah dengan asas yang kukuh, rujukan yang muktabar, dan nukilan yang benar dari sumber yang sahih. Tuan Guru Datuk Dr. Harun-Din, Kongres Pengubatan Islam Nusantara tahun 2012, Universiti Malaya, muka surat 11. Ini pembentangan yang dibuat oleh Datuk Dr. Harun-Din. Beliau dengan tegas dalam penulisan kertas kerja beliau membentangkan bahawa kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil ayat Quran ini dijadikan sebagai ubat. Ini untuk penyakit ini untuk rawatan ini untuk masalah ini. Ambil Quran cedok-cedok untuk tujuan ini. Tidak boleh sewenang-wenangnya. Jika kita nak ambil sesuatu ayat-ayat suci Al-Quran ini dengan tujuan ubat, tujuan ruqyah, pastikan sandarannya daripada Al-Quran, sandarannya daripada hadis, sandarannya daripada ulama-ulama muktabar dengan sumber yang sahih. Kita berhenti sekali kita untuk azan isya, insya-Allah. Allah
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung seminit 2 minit lagi. Jadi alhamdulillah, apa yang diberikan peringatan oleh tokoh dalam perubatan Islam ini, iaitu Allahyarham Datuk Dr. Harun ini, moga-moga dapat dijadikan sebagai panduan dalam kita mencari kesembuhan, dan juga sekadar peringatan kepada perawat ruqyah yang menjalankan aktiviti rawatan ruqyah di luar sana, bahawa kita bukan boleh sewenang-wenangnya mengambil ayat-ayat suci Al-Quran ini lalu kita gunakan ia sebagai kaedah rawatan, melainkan dengan asas-asas yang kukuh, seperti sandarannya daripada Al-Quran, ada sandarannya, hujahnya daripada Al-Hadis, ada sandarannya daripada pandangan-pandangan ulama muktabar, daripada sumber yang kukuh. Jadi jangan kita dengar ustaz ni bagi ini sesuai, tapi kita tak tahu betul ke tidak. Jadi perlukan pandangan-pandangan mereka yang betul-betul mahir dalam perubatan ini, supaya tidak tersilap dan akhirnya menyebabkan seseorang itu boleh jatuh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Jadi sebelum kita tutup, antara peringatan yang boleh kita pegang jika kita tersalah dalam kaedah rawatan ini, terutamanya dalam penyalahgunaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, ingatlah pesan Nabi SAW daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum, sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuhan kepada sesuatu yang diharamkan kepada kamu. Hadis riwayat Bukhari dari riwayat yang mu'allaq, hadis riwayat Haki yang dinilaikan sahih oleh Ibnu Hibban, hadis riwayat Imam Ahmad yang dinilaikan sahih oleh Imam As-Suyuti. Jadi Nabi sebut dengan jelas bahawa tidak akan dapat kesembuhan daripada perkara yang diharamkan kepada kamu. Apa antara perkara yang diharamkan kepada kita adalah penyalahgunaan ayat-ayat suci Al-Quran, kekeliruan yang berlaku di dalam perubatan dan pengubatan Islam. Selepas ini jangan hanya kita dengar orang ini baca Quran, orang ini menjampi menggunakan ayat Quran, semuanya betul berlaku, semuanya benar berlaku, semuanya boleh berlaku. Jangan. Kita kena tahu dan berhati-hati supaya tidak jatuh syirik kepada Allah, tidak jatuh kufur kepada Allah, yang akhirnya kita sembuh bukan dengan keredaan Allah tetapi dalam kemurkaan Allah. Wa na'udzubillah. Jadi insya-Allah pada bulan hadapan dapat hadir beramai-ramai. Kita nak kongsikan satu tajuk juga sering menjadi kekeliruan dalam masyarakat kita, terutama dalam perubatan Islam ini, iaitu kepercayaan pendamping di kalangan jin. Di kalangan jin, sama ada qarin ataupun jin pendamping. Okey, orang katanya ada pendamping, orangnya ada pendamping. Siapa ganggu ni? Pendamping dia lah yang ganggu. Ni siapa ganggu ni? Qarin. Yang kita nampak 40 hari selepas kematian seseorang, qarin. Betul ke qarin? Jadi insya-Allah bulan hadapan kita fokus kepada tajuk tersebut dan masalah tersebut. Kita nak beri sedikit kefahaman tentang inilah pendamping daripada kalangan jin, inilah qarin yang ada bersama dengan kita, supaya tidak tersilap. Kadang ada perawat dia salah sebut dan salah cakap dan salah fakta. Yang dia pergi kata apa? Ini sakit ni disebabkan oleh qarin dia lah ni. Qarin dia lah yang kacau sampai dia sakit. La haula wala quwata illa billah.
Ini kekeliruan yang berlaku. Wallahu alam. Moga-moga ia bermanfaat. Moga kita semua dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, moga kita semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah